Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 13 Jun 2025 telah berlangsungnya Convention Reset Malaysia di Tanah Merah Kelantan, dan pada jam 5 petang telah berlangsungnya sidang media. Apakah yang dibincangkan di dalam sidang media itu, sama ada Parti Wawasan Negara akan masuk ke dalam Perikatan Nasional atau logo apa yang akan digunakan pada PRN Negeri Johor. Jom kita saksikan sidang media. Assalamualaikum. Tadi dah dengar kenyataan tu. Kalau ada soalan-soalan, keputusan untuk terima untuk lantik Datuk Hamzah semula ke Ketua Pembangkang, dan ni dibuat secara musyawarah tu macam mana? musyawarah dalam PAS sendiri dan termasuklah ahli-ahli parlimen. Dan kita mendapat SD, ahli-ahli parlimen. Buat SD. Ya, buat Ya. Boleh apa ni itu ayat maklumkan bila mesyuarat tu dibuat. Sejak awal lagi, dan kita ulang balik lah. Kita ulang balik setelah berlaku ni, kita ulang balik dan ahli-ahli parlimen harus setuju. Ya. gabungan yang baru ni nama apa gabungan baru? Reset gabungan baru. Kita masih Perikatan Nasional lagi. Masih Perikatan Nasional. Kita jadi pengurusi Perikatan Nasional, dan kita jadi pengurusi, kita usahakan untuk terus Perikatan Nasional. Khususnya bila kita dapat majoriti parti-parti menyokong kita, cukuplah. Tadi Encik ada sebut akan ada beberapa parti baru yang akan diumumkan pada malam ini. Berapa parti itu? Antaranya UMNO, Parti ni masukkan ke dalam PAS. Maspak, Pimpinan bakal Esko, bakal apa ni, pemimpin tertinggi UMNO, menteri. bakal menteri bandar, Maka menyangkut impas. termasuklah pemimpin Satuan Sekerja NGO malam ni di Negeri Sembilan. Kita Sri, adakah PN akan menerima Parti Wawasan Negara masuk dalam PN? itu terpulang pada kita. Kita lah PAS dah setuju. Yang bersatu kita dah pisah dengan bersatu. Terpulang pada dia nak keluar nak duduk lagi, itu hak dia lah. Tapi kalau Parti Wawasan Negara nak masuk dalam PN, kerana Itu tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. tak ada masalah. Betul. Termasuk dah terima ke atau macam mana? Ya, Dah sudah terima ke atau macam mana? Permohonan dia perlembagaan majoriti parti komponen bersetuju. Prosesnya ialah bila parti yang ingin masuk dalam Perikatan Nasional itu membuat permohonan dan kita akan bawa ke dalam mesyuarat. Ya. Dan ialah terpulang kepada parti yang satu lagi, sama ada dia nak kekal di situ ataupun dia ingin mengeluarkan diri dia daripada Perikatan Nasional, itu ialah pada dia lah. Suara jaga bila tu? InsyaAllah dalam waktu yang terdekat. Datuk apa ni, satu lagi perkembangan yang berlaku hari ini yang mungkin akan jadi logo kepada Bersatu untuk mengatakan PAS memang sedia daripada awal kepada Bersatu dan apa ni dan sebuah malu dan lain. Kita akan kemukakan cadangan dalam mesyuarat pada awal lagi. Nak ikut balik dan kita kemukakan cadangan, terima balik orang yang dipecat, digantung ni. Tapi Bersatu tak terima. Sebab itu ada surat sesuatu. Cik, boleh tanya tentang ni, adakah ini jajaran baru politik PAS sebenarnya? Ya, Adakah ini jajaran baru politik PAS dengan kita menghidupkan apa sudah kita buat, aktifkan lagi perkataan itu. Tak timbul lagi jalan baru. Tunggu. Bersatu dah mula menyerang PAS. Cerita kisah. Ya. Duduk bersama sekarang ni. Kita adakah di pihak PAS defend atau menyerang balik ataupun politik bagaimana dia jawab kepada rakyat? Ada yang perlu kita jawab, yang tak perlu kita jawab, masyarakat yang jawab. Sebahagiannya kami tak jawab. Masyarakat yang jawab. Kita tak jawab. Senang. Apa simbolik sebalik Parti Wawasan Negara ni? Ada apa-apa tersendiri? Apa maksud wawasan negara tu? Cik bagi nama. Wawasan ni ialah jangka panjang masa depan. Itu mana wawasan. Untuk selamat masa depan. Selamatkan negara masa depan. Sekali lagi satu, adakah dia akan disingkirkan atau baru macam mana? Kita tengok mesyuarat akan datang. Okey. Okey, satu lagi.
set ala tuju baru dalam perjalanan politik. Kita akan bincang sama dengan parti-parti komponen dalam mufakat Perikatan Nasional. Kita tidak buat keputusan sendiri-sendiri, kita buat secara musyawarah bersama dengan rakan yang setia bersama kita dalam Perikatan Nasional. Tapi pasti ada cadangan Dalam perbincangan. Kawasan akan bertanding di next PRN. Ya, Kawasan akan bertanding di next PRN. ya kita akan bertanding. Akan bertanding, tak tahu lagi tak nama Perikatan Nasional ke, itu akan tengok kembangan seterusnya. Negeri Sembilan dengan Ya. dua-dua akan tanding. Ya, ya, mungkin pertandingan tapi Perikatan Nasional lah kalau kita masih berkuasa memegang Perikatan Nasional. Nanti di Jokowi sudah nanti Ya, bertanding atas atas ada kat Johor. logo mana yang akan digunakan nanti maksudnya. Logo tu logo Perikatan Nasional lah sehingga ni. Ini telah didaftarkan dan telah diuruskan ke macam mana? Kita daftar ni pada raya dah. Raya dulu. Simbol tu boleh dipakai. Okay. Alright. Okay. Jadi parti Bawaslu memang dah memohon untuk masuk PN ke macam mana? Officially. Itu bila sampai masanya saya jawablah sebab saya sedang membincang dengan semua. Jadi belum ada Surat dari atas pentas menyampaikan hasrat nak bersama dengan itu menyampaikan hasrat itulah itu tulis menyampaikan hasrat untuk bersama dengan Perikatan. Ya, Terima kasih. Pandai you pandai lah untuk ada sasaran berapa banyak parti nak dibawa masuk dalam PN. Ya. okay. Dalam masa terdekat ni ada sasaran nak berapa banyak parti nak bawa masuk dalam PN. Seboleh semangat sebanyak mungkin kumpulan-kumpulan menyatukan umat rakyat. Parti-parti termasuk NGO kita terima semua. Tak mengambil kira ahli dia ramai ke sikit, kita tak ambil kira. Kerana kita nak wujudkan perpaduan, itu yang penting. Jadi hasrat tu akan dibincang dalam AGM yang next week ke? Ya, ya. Ya, ya.